Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama kami dengan Mobicom Technology. So, hari ini kita orang dah invited untuk Nothing Phone punya event. Hari ini kita akan tunjuk apa produk baru diorang, iaitu Nothing Phone 4A dan 4A Pro. Let's check it out. Okay guys, sekarang ni kita berada dekat Nothing Phone punya event. Sinilah, dekat Good Day punya factory, dekat PJ. So sekarang ni inilah event kita untuk launchingnya Nothing Phone 4A, 4A Pro dan juga Headphone A. Jom kita pergi tengok. Ni kita boleh tengok telefon 4A Pro design yang boxy. Okay, 3 button macam biasa dikekalkan. So ini untuk silent button punya. So ini adalah design terbaru. Ini adalah warna silver So dia dah ada skrin yang besar. Besar sikit berbanding daripada Nothing Phone 3. So dia dah ada kamera 2 dan 3. Dia mempunyai 140 zoom boleh tengok kat sini. 140 kali zoom. Dia mengekalkan feature yang sama lebih kurang. Dia dah memakai OS 4 yang baru. Setting. So kita boleh tengok lah. Dia menggunakan sistem Android 16 latest. Okay, so sekarang ni phone ni agak ringan. So dia tak ada berat macam Nothing Phone 3. Memang sedap pegang untuk dekat tangan. Size phone 6.82 berbanding dengan model sebelum ini. Kita boleh tengok design dia yang lebih futuristic, modern. Ini adalah Nothing Phone 4A. So dia menggunakan design yang baru, latest punya. So dia ada glyph yang terbaru punya notification. Masih mengekalkan transparent punya design, seperti macam Nothing Phone 3A. Sama juga boxy design dan button pun sama lebih kurang. Masih mengekalkan feature yang sama, layout yang sama. Kita boleh tengok setting. Dia menggunakan sistem Android 16. Jadi biasa, latest punya design. Halo, kat mana? Okay, so sekarang ni untuk event launchingnya Nothing Phone 4A dengan 4A Pro ni masih dalam mood pre-order lagi. So kita, kalau siapa nak buat pre-order dengan kita orang pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau nak tunggu officialnya keluar, dia akan lagi berapa hari lagi? 4 hari bulan 4 dah fully launch dekat Malaysia. So korang dah boleh standby duit korang, pecahlah tabung korang dan boleh beli dengan kita orang. So kalau nak cari Nothing Phone, mestilah Mobicom.